Selamat datang ke channel Syafi'i Ahmad. Channel ini berkongsikan ceramah agama daripada penceramah-penceramah yang tidak asing lagi untuk tujuan pembelajaran semata-mata. Channel ini juga akan membincangkan serta menghuraikan ceramah dan ilmu yang disampaikan supaya senang difahami oleh semua lapisan masyarakat. Nabi Adam merupakan manusia pertama di dunia. Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tanah, lalu dibentuk berupa manusia dan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya, lalu hidup menjadi manusia. Semasa Nabi Adam dicipta, terdapat juga makhluk-makhluk lain yang telah sedia ada di dalam syurga. Dengan demikian, marilah sama-sama kita mendengar penjelasan dan huraian Ustaz Wadi Anwar berkaitan dengan hal ini. Perkongsian dari channel Syafi'i Ahmad ini adalah untuk tujuan pembelajaran dan pendidikan semata-mata dan tidak berkait dengan sesiapa sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu ketika azal dulu, ketika azali dulu, tidak ada makhluk. Bumi tak ada, matahari tak ada, malaikat tiada, syurga tiada. Tuan-tuan berbayang, arash tiada, qalam tiada, neraka belum. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah. Kemudian Allah cipta alam daripada makhluk yang paling awal. Tuan-tuan, alam, seluruh alam, daripada makhluk yang paling awal, antaranya yang paling awal qalam, antara makhluk yang terawal antara arash. Tuan-tuan, sampailah semua diciptakan, bumi dah diciptakan, matahari dah diciptakan, semua, manusia belum. Ni baru nampak ni. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk terawal ni, saya nak bagi nampak tuan-tuan ni perjalanan masa alam ini. Setelah Allah menciptakan makhluk-makhluk terawal, qalam, arash, syurga, neraka, malaika, apa semua, kemudian diciptakan syaitan, jin, bumi ini, langit, bintang, bulan, laut. Manusia belum. Manusia belum. Dinosaur bukan kartun, tuan-tuan. Ia wujud. Arab sebut al-hayawanatul kubra. Tuan nak dengar cerita tentang dinosaur? Hak tu Jurassic Park punya filem. Ini lain. Tapi dikarang oleh ulama kita, Al-Imam Ad-Dimyati, tentang dinosaur ni yang wujud ni. Manusia belum ada. Lewatnya manusia, juniornya manusia. Tuan-tuan boleh bayang, kemudian setelah jin, syaitan, malaikat, syurga, neraka, arash, bukit, bintang, dinosaur, tanah, laut, baru Nabi Adam keluar. Belakang sangat Nabi Adam ni, belakang sangat, baru Nabi Adam keluar. Manusia pertama bukan kita ni zaman bila ni kita ni? Dah berapa puluh ribu tahun selepas Nabi Adam. Ni yang 2019 ni. No? 2019 bermaksud 2000 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Kan 2019 belakang huruf apa? M ataupun mim. Mim tu miladi, tahun kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa alaihissalam 2019 tahun yang lepas. Jadi baru muncul Nabi Adam, kemudian sampai malam ni. Ni umat manusia malam ni 2019 ada 7 bilion. Habis manusia, diciptakan manusia, Allah pilih 124,000 orang nabi, 313 orang rasul. Ramainya, ya. Ada hadis ni yang hasan, ada yang sahih. 124 nabi, 313 rasul, ramai. Berapa yang telah dihantar? Kesemua telah dihantar. Berapa yang berbaki? Tidak berbaki walaupun satu.
Maksudnya kita ni di akhir zaman. Ya, sebab tu tajuk ni akhir zaman. Ni malam ni akhir zaman. Maksudnya penghujung ekor kepada zaman alam ini. Ini dia. 124 orang nabi. Subhanallah. Ramainya tuan. Di mana mereka ni? Di negara mana mereka dihantar oleh Allah SWT untuk hidup? Kalaupun tidak menyeru untuk hidup. 313 rasul. Dalam Al-Quran Allah hanya menceritakan nama 25 orang sahaja. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, di kalangan mereka ada yang kami ceritakan, ada di kalangan mereka yang kami tak sampaikan cerita tentang mereka. Yang 313 tadi. Angka 313 tu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi pernah sebut sikit je tentang 313 ni yang tak ada di dalam Quran. Nabi sebut begini. Nabi kata di mahsyar akan ada rasul, di belakangnya hanya 30 orang umatnya. Tuan-tuan boleh bayang, rasul Allah hantar kepada sebuah negeri, yang ikut rasul tu 30 orang. Kita malam ni pun 1000 orang. Ramai. Dan ada rasul, saya selit sikit. Ada rasul, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, ada dalam Sahih Muslim ataupun dalam kitab Riyadhus Salihin, lebih mudah untuk tengok. Ada rasul, kata Rasulullah, di belakangnya ada 2 saja umat dia. 2 orang. Ni tak termasuk yang 25 orang cerita rasul tu, tak termasuk rasul yang Nabi cerita ni. Hanya ada 2 orang di belakangnya umat dia. Subhanallah. Dan ada rasul di belakangnya tiada langsung umatnya, dia seorang. Allah hantar dia ke sebuah negeri, seorang pun tak ikut dia. Siapa rasul tu? Wallahu alam. Nanti insya-Allah dalam syurga kita pakat carilah rasul tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, peta tadi ni, peta tadi Allah hantar para nabi dan rasul. Kemudian apabila datang penutup kepada segala nabi dan rasul, maka ketahuilah itu sudah dekat dengan kiamat. Daripada 124,000 orang nabi ni, yang nombor 124,000 ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 313 orang rasul ini, yang nombor ke 313 namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pun diutuskan. Dia penutup. Maksudnya sudah pun di penghujung. Kemudian Nabi cerita, pada zaman aku hidup dan zaman umat aku akan berlaku tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dan sebahagian umat Nabi yang sangat malang, amat malang, mereka menyaksikan kiamat. Kumpulan malang yang kedua siapa tuan-tuan? Berita terburuk kepada umat Nabi Muhammad. Nombor 2, berita nombor 2 terburuk kepada umat Nabi Muhammad. Yang menyedihkan kedua-duanya belum berlaku. Yang pertama kiamat, yang kedua hidup pada zaman Dajjal. Hidup pada zaman Dajjal. Kedua-duanya belum berlaku. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memelihara kita semua. Amin. Kita pernah mendengar hadis akhir zaman nanti akan datang satu zaman, satu tempoh zaman tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Waktu tu semua orang kaya, tidak ada jenayah yang berlaku di atas muka bumi Allah. Ketika itu binatang-binatang berbisa pun tidak lagi berbisa. Anak-anak kecil, kata Rasulullah, bermain dengan ular, bermain dengan buaya, bermain dengan, Nabi tak sebut buaya tu, saya tambah contoh, Nabi sebut ular dan juga harimau semua ni. Punya barakah zaman itu. Zaman bila? Dah berlaku ke belum? Jawapannya belum.
Kita mendengar hadis bahawasanya akan berlaku perang besar. Nabi sebut peperangan itu adalah perang terbesar dalam sejarah kewujudan manusia, anak Adam. Adakah sudah berlaku perang tu? Pun belum. Kita pernah mendengar hadis bahawa Nabi sebut satu hari akan sampai satu masa kalian sudah tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah yang banyak. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Sebelum sampai satu kemuncak zaman fitnah yang gelap gulita, sehingga ketika itu semua orang tanpa kecuali, beriman ke tak beriman ke, susah untuk melakukan ibadah. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi itu dia beriman, yumsi kafiran, petang sudah pun murtad kafir. Wa yumsi mu'minan, petang itu masih lemah Muhammad, wa yusbihu kafiran, pagi esok sudah pun murtad, sudah pun kafir. Wal a'yadzubillah. Itu zaman bila pula? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang 2019. Tanda kecil kiamat, lebih separuh telah berlaku, lebih 60% telah berlaku, lebih 70% telah berlaku, lebih 80% telah berlaku. Tanda kecil. Umat ini menanti hari-hari, kita tak tunggu, menelusuri hari-hari ke arah pintu tanda besar yang pertama, iaitu Dajjal.